Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid bin Abdullah Syahimi, Kad Matrik TE 2307. Saya dari kumpulan Generasi Cerdik Digital ingin membincangkan bab epistemologi dan poin khusus saya ialah sumber kesahihan ilmu. Dalam pembentangan ini, saya membandingkan dua perspektif falsafah, iaitu epistemologi Islam dan empirisme Barat oleh John Locke. Fokus utama saya ialah untuk melihat bagaimana sesuatu ilmu ditentukan sebagai sah dan benar berdasarkan sumbernya. Persoalan utama dalam epistemologi ialah apakah sumber ilmu yang boleh dipercayai? Dalam epistemologi Islam, sumber ilmu terbagi kepada tiga. Yang pertama, wahyu sebagai sumber tertinggi. Kedua, akal sebagai alat berfikir. Dan ketiga, deria melalui pengalaman. Menurut Al-Ghazali, akal sahaja tidak mencukupi tanpa bimbingan wahyu. Ini menunjukkan bahawa kesahihan ilmu dalam bergantung kepada autoriti wahyu di samping akal dan pengalaman. Dalam empirisme Barat, John Locke berpendapat bahawa manusia lahir sebagai tabula rasa, iaitu kertas kosong, dan ini bermaksud semua ilmu datang daripada pengalaman dan panca indera sahaja, tanpa sumber wahyu. Perbezaan utama antara kedua-dua perspektif ialah pada sumber autoriti ilmu. Ia terbagi kepada dua. Islam mengiktiraf wahyu, akal dan deria. Bagi empirisme pula, dia hanya bergantung kepada deria. Analisis yang kritikal. Empirisme sangat kuat dalam bidang sains kerana berasaskan bukti tetapi terhad kepada perkara fizikal sahaja. Sebaliknya, epistemologi Islam dia lebih menyuruh kerana merangkumi aspek fizikal dan metafizik. Kaitan isu semasa, contohnya, dalam isu penyebaran maklumat atau fake news, empirisme menilai berdasarkan bukti semata-mata, manakala dalam Islam menekankan bukti serta etika dan tanggungjawab moral dalam menentukan kesahihan maklumat. Kesimpulan dan rujukan. Kesimpulannya, sumber kesahihan ilmu ia berbeza mengikut perspektif falsafah. Empirisme menekankan pengalaman sebagai asas utama ilmu, manakala epistemologi Islam menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan wahyu, akal dan deria. Oleh itu, epistemologi Islam dia dilihat lebih holistik dan seimbang kerana bukan sahaja menjelaskan ilmu dalam dunia, tetapi ia juga memberi panduan kehidupan manusia secara keseluruhan. Rujukan saya ialah Al-Quran, An Essay Concerning Human Understanding oleh John Locke dan Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali. Sekian daripada saya. Terima kasih.